Okey geng, video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang boleh korang download dekat dalam iPhone dan juga Android. Ataupun kalau korang tak nak download aplikasi, korang boleh buka dekat dalam website dorang guys. So aplikasi ni korang boleh main tanpa perlu invite orang, tak ada syarat untuk claim, dan juga kalau kita tebus tak ada charge yang kita kena guys. So nak tahu macam mana cara dia, kenalah tengok video ni sampai habis. Satu lagi yang paling bestnya pasal aplikasi ni, kalau korang claim hari ni juga korang dapat duit. Dia tak ada waktu pembayaran. Maksudnya guys, kalau korang claim sekarang juga korang akan dapat korang punya duit. Dan duit tu korang boleh transfer masuk ke dalam bank korang guys. Daripada bank korang boleh pindahkan kepada TNG korang. So nak tahu aplikasi apa, nak tahu macam mana cara dia, kena tengok video ni sampai habis. Satu lagi guys, siapa yang tak masuk lagi dekat dalam grup WhatsApp saya, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang kena standby dekat dalam grup WhatsApp. Hujung bulan ni kita akan bagi money pocket TNG secara random untuk 80 orang. Mungkin 80 lah. Kalau sebelum ni kita buat 50, mungkin bulan ni kita akan buat 80. So nak tahu cara macam mana nak claim money pocket ni, kena standby dekat dalam grup WhatsApp. Nanti apa-apa kita akan info dekat dalam grup guys. Siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video geng. Nanti saya letak link aplikasi untuk Android dengan iPhone. So korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone, ataupun korang boleh klik link website dekat bawah video ni guys. Kalau korang tak nak pakai aplikasi, korang boleh buka dekat dalam website dorang. So geng, lepas korang dah download, korang klik dekat bahagian bawah ni. Korang pilih dulu Malaysia bahasa Melayu, ataupun kalau korang nak pakai bahasa Kanada ke Denmark ke Sepanyol ke Perancis ke, boleh juga, tak ada masalah. So korang pilih Malaysia bahasa Melayu. Lepas tu korang klik dekat bahagian daftar. Okey, dekat bahagian sini korang tekan seterusnya. Nanti korang masukkan tahun kelahiran korang. Sebagai contoh macam ni geng. Lepas tu korang klik seterusnya. Nanti dekat sini korang pilih lelaki ataupun perempuan. Lepas tu korang klik sekali lagi seterusnya. Dekat bahagian sini pula korang kena masukkan email korang guys. So kalau email ni korang kena pastikan email kena aktif, sebab nanti korang akan dapat task dekat email korang. Kalau korang tak nak guna email, korang boleh, mana boleh, kena guna email lah guys. Lepas tu korang masukkan email kan. Nanti korang klik seterusnya. Tergagap pula dah. Okey, lepas korang dah masukkan email korang, nanti korang akan dapat email daripada YouGov. Korang kena verify korang punya email. Korang boleh buka dekat Gmail korang. Klik dekat Gmail korang, cari email daripada YouGov. Lepas tu korang kena verify korang punya email. Lepas korang dah berjaya verify, baru korang boleh klik dekat bahagian masuk untuk login korang punya account. Nanti korang masukkan email dan juga kod verification yang diorang akan hantar dekat email korang geng. Okey, lepas korang dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, korang klik dekat sebelah kanan bawah ni, dekat bahagian account korang. Lepas tu tekan dekat bahagian account YouGov saya. Kemudian korang klik dekat bahagian butiran peribadi. Okey, untuk maklumat peribadi ni ataupun maklumat profil korang, korang boleh lengkapkan guys. So bila korang dah lengkapkan profil korang, balu tu apa bang? Balu tu bukan janda. Bila korang dah lengkapkan profil korang, baru boleh start untuk jawab soalan. Jadi dekat dalam aplikasi ni, kalau kita nak dapatkan duit, kita kena ada coin. Korang punya jumlah coin tengok dekat sebelah kanan atas ni. So nak dapatkan coin, kita kena jawab soalan ataupun kaji selidik ataupun survey. Okey, untuk jawab soalan pula, korang boleh dapatkan tip dekat saya guys. Untuk jawab soalan tak perlu jawab dengan betul. Dia ada tip yang korang kena follow. Ada beberapa soalan kalau korang nak jawab, korang kena follow tips. Kalau nak dapatkan tips tu, boleh PM saya dekat WhatsApp. Dan juga ada juga soalan yang korang boleh jawab tanpa perlu guna tips. Kalau korang dapat soalan jenis pendapat, korang boleh bagi pendapat korang guys. So itu saja dia punya task dekat dalam aplikasi ni yang korang kena buat setiap hari. Setiap hari pula dah. Task dia bukan ada setiap hari, dia akan masuk secara random. Tapi korang kena check lah sehari sekali guys, ataupun 2 hari sekali, ataupun 3 hari sekali geng. Kalau ada soalan, dia akan keluar dekat bahagian depan ni. So korang klik dekat bahagian mulakan tinjauan untuk korang jawab soalan. Setiap soalan korang akan dapatkan point. Mungkin lebih kurang dalam 200 ke 300 point. Tengoklah berapa dia bagi nanti kan. So cara nak redeem pula, kalau korang punya point dah cukup, korang klik dekat bahagian tengah-tengah ni, dekat bahagian ganjaran. Lepas tu pilih reward apa yang korang nak claim. Okey, kalau korang nak claim RM50, korang kena ada 4,000 point. Kalau korang nak claim RM60, korang kena ada 4,500 point. Kalau korang nak claim 70, korang kena ada 5,000 point. Kalau RM100, korang kena ada 7,250 point. Cara nak claim pula, korang kena masukkan nanti nama korang, lepas tu nombor akaun bank korang, dan juga nama bank yang korang pakai. 3 benda tu je dia minta. So lepas korang dah redeem, korang akan dapat terus korang punya duit. Nanti kalau dah masuk dekat dalam bank korang, korang boleh transfer pergi ke TNG korang. Kalau untuk reward TNG, dia tak ada dekat dalam aplikasi ni guys, cuma ada bank sahaja. So macam itulah cara nak main dekat dalam aplikasi ni geng. Apa yang pertama kali tengok video saya, kalau korang berminat nak buat duit percuma, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang senarai aplikasi yang sesuai untuk korang pengguna baru, ataupun korang yang baru nak belajar buat duit. Sebab aplikasi buat duit ni terlalu banyak guys. Ada yang senang, ada yang susah, dan ada yang makan masa. So kalau korang baru nak belajar buat duit, saya sarankan PM saya dekat WhatsApp sekarang untuk dapatkan senarai aplikasi buat duit yang senang untuk korang main. Okey, kalau nak dapatkan tips, boleh klik dekat bawah video ni. Ada link WhatsApp saya, boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau nak join dekat dalam grup pun sama juga guys. Tekan je link dekat bawah video ni. So itu je lah untuk video kita kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen ataupun PM saya. Dan juga satu lagi guys, lupa nak bagi tahu korang, jangan lupa untuk dapatkan money pocket hujung bulan ni.